cara bergaul orang kampung, orang kampung. Jadi benda gini ni kita diminta guna akal fikiran sikit, kerana akal fikiran ni lah beza kita dengan lembu kubah. Lembu belah mana besar, kubah belah mana besar tak ada akal, dia ada gibilah, ada perangai dia. Akal tak ada. Kita manusia belah mana kecil pun kita boleh pimpin gajah. Kita boleh heret gajah. Budak kecil heret gajah. Kerana budak kecil nampak tapi ada akal fikiran pandai dia ada. Jadi Kaabah inilah yang pertama dibuat oleh Ibrahim AS. Di antara Ibrahim AS dengan Nabi Muhammad ni, hamba baca cerita apa ni hari ni pada ni, lebih kurang dalam 40 atau 50 generasi. Lebih kurang gitulah. Di antara Nabi kita Muhammad kepada tuk dia yang sahnya Adnan bin Adi bin Adnan 21. Daripada Nabi Muhammad pada tuk dia atas sekali ni Ma'adi bin Adnan itu lebih kurang 21 generasi. Daripada Adnan ke Nabi Ibrahim ni lebih kurang dalam 35-40 begitulah. Hamba baca pagi tadi ya. Daripada Ibrahim sampai ke Adnan ni bukan tu juga. Lebih kurang dalam 70-80 generasi nak menyapa ke tu Adnan ni dapat pada kita ni. Dapat kita tambah lagi 1000 tahun lagi. Jadi Kaabah dia buat Nabi Ibrahim, dan oleh kerana Kaabah ni hanya batu-batu disusun. Batu-batu bukit disusun. Nabi Ismail cari batu, bui ke ayah dia, dan ayah dia susun. Jadi Kaabah lah ni. Dan sebab tu sampai bila kita Mekah, kita tawaf 7 kali, lepas kita diminta semaya 2 rakaat. Wattakhidhu min maqam Ibrahim musalla, semaya di sekitar maqam Ibrahim. Tidak mesti duduk cong semaya di belakang maqam, tidak, di sebelah bahagian maqam Ibrahim itu kita diminta semaya 2 rakaat. Semaya kita sujud, kita ingat aku ni tuk umat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad jadi apa tuk dia Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim inilah buat Kaabah ni. Kaabah adalah ni memanglah apa nama ni, tidak asas Kaabah Nabi Ibrahim gitu. Dibesar, dibeki, ditambah suai apa semua ada ni. Kalau Kaabah sebenarnya mengikut tuan kitab kita ni ya. Kaabah sebenarnya nanti dulu. Kaabah ni hak Nabi Ibrahim buat itu utuh. Raka ni kerana lama dan kerana aibah. Kaabah adalah ni diletak di lembah, bukit keliling. Dan bukit tak ada dah. Nak keluar masjid lah ni kajian Saudi pecah butis bukit. Ya, tak ada habis dah bukit-bukit sekitar. Lelah ni pun duk pecah lagi bukit nak keluar. Apa nama ni? Yang menyebabkan raka. Dan bila raka dia ada ni. Dia kata tinggi Kaabah zaman hari tu 9 setor. Tinggi dia 9 setor. Tak ada atap pun, tak ada sak pun, tak ada atap. Gahung gitu lah. Apa ni Kaabah. Batu 4 segi gitu. Tengah tu gelonggong, tak ada apa-apa semua. Dan dalam itulah orang Arab zaman hari tu letak barang-barang bergo. Sebab kita pergi masjid kat, bubuh duit dah tabung, bubuh duit lah, bubuh apa semua sekali. Zaman hari tu pada tabung juga. Tabung ialah Kaabah. Kaabah sendiri tabung. Tempat orang Arab bernazar berapa kat bubuh dalam Kaabah tu dah. Mari pencuri, kuduk curi habis. Curi lama dah cerita pencuri ni. Belum daripada Nabi kita lahir ke muka dunia, lebih kurang 5 tahun, Makkah dilanda oleh Sayyidun Arim, oleh banjir besar. Air hujan turun atas bukit, dan air itu bertambung beripung dalam Kaabah yang menyebabkan apa nama ni, hampir-hampir nak utuh. Belum pada Nabi lahir lagi di muka dunia ni. Ketika tu puak-puak Quraisy, orang Arab yang jaga Kaabah tu, orang Quraisy, pakat puak-puak dia untuk nak bangun semula apa nama ni Kaabah ni, nak jaga status dia tu. Setujulah. Setengah orang kata tak boleh rombak Kaabah, apa turun bala sampai apa. Tapi mau tak mau terimalah bahawa Kaabah rosak ni kita kena beki dengan syaratnya
Harta, duit kalau kita nak belanja buat Kaabah semalam mesti tayyib, mesti harta bersih. Belah-belah dia tidak reti Islam lagi, muka Nabi tak beranak lagi ketika tu, dia reti dah Kaabah ni rumah beliau. Tak boleh kita nak guna nak beli pasir ke, nak beli kalor, nak beli semi ke, nak beli kloli ke apa, mesti duit tayyib, duit halal. Duit kita menego, duit kita jual tak tanah bersih. Tak boleh guna mahru barin. Tak boleh guna duit daripada pelacur. Pelacur zaman hari itu ada bendera dah. Di rumah dia tu mana perempuan pelacur dia ada bendera dah. Tanda tuan rumah ni pelacur. Kau biasa zaman hari itu. Dan tak boleh duit reba. Reba ni pun memang berlaku zaman-zaman lagi lah. Orang mengaji hak ekonomi, sama ada mengaji Islam ataupun mengaji cara mana pun, memang reba ni berlaku. Dan Amerika di antara orang yang pertama 7 orang kaya-kaya Amerika, Rockefeller lah, nama apa lagi, Rockefeller, Shanklin ke apa nama ni, di antara orang-orang ada buku jabat apa tu. Orang yang mula-mula buat bank atas muka dunia ni lebih kurang 200-300 kata ni reba. Dan tak boleh juga duit hak ropok hak orang, tak boleh. Jahil-jahil Arab zaman hari tu pun dia reti bahawa duit reba tak boleh buat masjid. Duit pelacur tak boleh buat masjid. Duit hak ropok sama orang tak boleh buat masjid. Jahil-jahil dia pun reti. Pak kita ni mula-mula berdekat hari tu buat loteri kebajikan. Lebih jahil pada jahiliah. Buat loteri, buat masjid. Allahu Akbar. Macam orang ada pemimpin kita mengaji agama. Selek-selek mata tu ABC selalu. Yes, no, alright, thank you selalu. Assalamualaikum, tak ada. Jadi mula-mula hari tu, mula-mula kita merdeka hari tu, ada loteri kebajikan. Tahu dah loteri itu haram, bubuh kebajikan. So, nak buku supaya haram terjadi halal kebajikan. Alhamdulillah, ni pakat lawan akhirnya hilang.